back to my channel. This is me again. Diorang akan pergi ke Convo Atia. Sebab di Convo hari ni saya pergi dengan Aifa and Ziha. Kita orang ada hadiah untuk Atia. So stay tuned. So vlog hari ni just santai je sebab kita nak buat vlog. Because I dah lama tak rakam macam ni. So kita orang tak ada plan lagi after Convo Atia. Maybe I akan lepak-lepak ke. Tak tahu lagi. Tunggulah. Okay. This is my makeup look. Aifa tak siap lagi. Nanti dia dah siap, saya akan tunjuk makeup dia pula. Okay. Anyway, this is my current house. Saya duduk berapa lama dah? Around 2 months macam tu. It's a small studio ke? Dia macam bilik tapi I want to show you guys, but tunggu Aifa dah siap. Okay. So kita jumpa je lagi. Bye bye. Cantik tak? Sabar ya korang. So kita orang akan gerak ke MRT Maluri untuk jemput Ziha. Sikit background tu sebab bilik ni kecil je. So macam tu lah. This is my kitchen. And this is my bilik air. Belah sana katil saya. I want to show you guys. Tapi sekejap lagi ya. Okay. Sekejap lagi ya. Okay, kita jumpa bila Aifa dah siap. Okay, this is my outfit. This is my makeup space. This is makeup space. All these thing. And then this is my rak baju. Sorry, jangan tengok sangat. Okay. My rak baju to hold tu. And atas tu ada my bag semualah kat situ ya. Situ remote sini. Sorry saya pas sikit. And then sini dia macam untuk space I tengok YouTube ke Netflix, makan gitu. And sebelah situ ada Aifa punya. Aifa punya tengah bersiap sekarang. So macam tu lah. Inilah keadaannya sekarang. Okay. Sorry lah bersepak sebab orang nak keluar. So macam tengah bersiap kan. Nanti dah clear okay lah. Nak tunjuk hadiah Atia. Sama kita tunjuk hadiah Atia dulu. Okay. This is a mini haul for hadiah untuk Convo Atia. Oh, she's the second one. Before this, Nurin kita orang bagi bunga. Before this, Nurin, she's the first one yang graduate dalam geng kita orang. The second one is which is Atia. Atia the most close friend dalam geng kita orang yang kita orang rapat, which is I dengan Aifa. So kita orang bagi extra lah sikit selain daripada bunga. Okay. Sebab Nurin kita orang bagi bunga. So kita orang collect yang beramai dan bagi dia. Macam itulah. Dia macam itu signature untuk hadiah Convo. Macam satu geng macam itulah. Okay. So this is Atia punya. Okay. From us. Then J Bonds juga. Okay. Kita ada bunga. This is the bunga. Okay. Comel. Okay. Dan dekat Comel daripada mana? Belum this. Asal aku macam pelet ni? Belum this. Gitu sebutan dia. Tercabut lah pula bunga ni. Aku tak tahu dari mana. Second one, kita ada hadiah daripada Aifa. This one I pun dapat juga. This one is from Aifa and Abelong lah. Thank you for this. Okay. Ada mascara. And then lip gloss. Ni lip matte. Yep. It's from me. So from I dengan Aifa beli. Ini sebab kawan kita orang je lah. Lepas ni ada di cikgu. Dia grad as a cikgu. So kita orang pun nak bagi dia hadiah macam untuk sesuai untuk dia pergi bekerja. So kita orang belikan dia handbag. Macam sesuai lah dengan dia. Nak tengok tak? Just cute handbag ni. Cute kan? Cute Okay. Cute. Atia kau kena pakai ya.
Kau kena pakai dan tunjuk kat kita orang yang hadiah ni, okay? So dia ada banyak poket. Macam tepi ni ada, tepi ni pun ada. Dia boleh letak name tag dia kat sini. And then dalam ni. Macam cikgu-cikgu kan. Cikgu Gen Z gitu. And then dia ada juga version yang tali panjang punya. So macam tu lah. She will like it. And she will wear it. For hadiah combo dia, kita jumpa bila Aifah dah siap juga. Tak siap lagi. Okay. Finally, Aifah dah siap. Aifah. Okay. Lawa tu. Lawakan kita orang. Ya, aku tak lipstick tapi biar aku lawa. Macam match lah kita orang. Biru. Dia tiru I, guys. Dia macam Atia akan nampak kita orang biru sama. Okay. Dia sekali. Okay lah, tu je. Jadi saya kecil je macam ni untuk 6 bulan. Can't wait. Sebenarnya saya lapar ni. Sebab tu lah tapi saya dah makan roti dengan apa dia? Air Nescafe. So Atia nanti snap gambar hadiah kita orang tau. Sebab saya nak jadikan thumbnail. Okay lah. Lah kosong. Tak ada rantai. Kita pakai rantai kejap. Okay, so kita orang nak gerada pergi jemput Zia dulu. And then kita terus pergi ke Bangi, okay? Cuk combo Atia. Selai tak? Mici. Okay lah. Jumpa korang kat sana. Hello. Tengah tunggu. Weh, cepat weh. Nak masuk perempuan, guys. Ya. Nak naik pentas. Flip. Kita orang support dari sini, Tia. Oh my god. Okay, tunjuk kita dulu. Itu Kak Tia bukan? Apa guys, we're waiting. Tak samanya. Dia Nurul guys. Nur Natasha Muhammad Nisa. Sikit guys. Hello, lambat lagi. Nampak Atia. Nurul Atia. Yay. Abdul. Macam Korang dah? Sabar. Aku dah parah ni. Tak makan. Lapar ni. Korang dah sampai. Cari ya. Mana kosong? Tanya PB tu. Ramai ni orang. Wah. Korang naik bas. Merah. Dah sampai. Tadi kita naik bas. Dan nak cari si Mek Atiyah ni. Ada tengok ni. Cantik kan? Congrats. Mana Atiyah? Atiyah. Mana kau? Kita cari Atiyah kejap. Mana kau Atiyah? Kau kat mana? Dah depan dia kata depan dia buat. Kita orang naik bas lagi tau. Yang sesat tadi. Dah nampak dia. Dia dengan family dia kat sana. Kat sana. Guys. Kita orang buat vlog. Congrats. Cantik. Terima kasih. Congrats. Ni dari kita orang berdua. Okay? Kena dengan jubah. Kena pula tak nampak. Terima kasih. Sikit. Terima kasih sebab ada saya. Terima kasih. Let me hold the flowers and open them. Kena buka sikit. Sekejap. Family. Kena buka unboxing kat sini ke? Sikit. Bukan. Cepat. Cepatlah. Gila. Mana korang dapat duit ni? Lawak. Weh. So much ya. Terima kasih. Ya. Lawa tak? Lawa gila. How? Tak pernah ada merasa dapat hadiah sih.
Terima kasih. Kenapa tiba-tiba bagi dah? Biasa lah. Sabar lah. Sabar lah. Mata je tak. Tutup mata. Aku lupa. Aku tutup mata dulu, jangan risau. Okey, jom. Mana? Gambar. Terima kasih kawan-kawan saya bagi hadiah. Sangat bermakna dan sangat comel-comel doa. Ya, terima kasih kalian. Love. Terima kasih. Yay. Terima kasih banyak-banyak korang. Korang lah yang terbaik. Terima kasih dengan segala luar. Bye-bye. Bye-bye. Nanti jangan lupa unboxing tau. Okay, ya. Jumpa kat Temelos. Okay, bye. Bye-bye. Terima kasih dah datang kejap je. Sini last. Cepat. Bye. Congrats, Do. Terima kasih, Congrats, Do. Bye. Ada makeup tak kena aku kan? Tak ada kot. Maaf cakap bye. Bye. Okay, habis. Bye. Okay. Dah settle. Kita kena gerak makan sebelum kita semua rensek. So, let's go. Tak sebab dah start rensek dah. Ya, dah start nak mengamuk dah ni. Kat mana? Kita nak pergi makan dulu. Nak pergi makan dulu. Nak kencing. Ya, kita nak pergi makan dulu. Lepas tu, Kau fikir nak pergi mana? berfikir nak pergi mana. Ya. Jom lah pergi control tu nak kita main game. Walaupun tak jadi dengan budak. Guys, Atia tu walaupun dia confirm dia ingat dia boleh kotor dekat aku. Ha? Aku tak boleh carut dia. Boleh. Muka lapar. Gigi Coffee is in front of us. But we wanted to go for ayam loco. Ha guys, makan jap. Macam tu je. Makan. Lapar. Milik berdua, amboi indahnya cinta. Senggol-senggolan, cubit-cubitan, aku menari kompetisi kita. Wah, amboi indahnya cinta. Amboi indahnya cinta. Kita orang dekat Jokopi. Kita orang nak minum kopi. Alah, tak bau no dalam kereta. Orang dah order kopi dan kopi kita orang dah sampai. I order caramel macchiato like my usually orders. Order apa? Saya order Kamu order apa? Latte. no sugar. No sugar. Ini yang ni punya Caramel macchiato. caramel macchiato. Okay. Kamu? Saya order kopi susu blue sukan. Diorang punya signature. Oh. Signature dia orang. Okay. Korang nak sambung main Uno. Kenapa dia macam Kita time lapse 1, 2, 3. Kita orang dekat Taswick saja jalan-jalan semalam tu lah. Kita tengoklah ada apa kat sini. Jom kita duduk sana. Budak ni dah mengantuk. Lemah. Social battery dia dah lemah. Kita orang nak buat TikTok. So korang tengoklah. It's a time like shoot. Sumpah lah. Ha? Hey. That's mine. Not yours. Baby. Aduh. Kau ni kan? Ni mana? Ni.
Okay, kita orang dah settle. Kita orang dah settle TikTok. So, Lepas history rampai. dia buat TikTok. This one call boyfriend. Kita ada boyfriend. Okay lah. I think that's all for today. It's just a random vlog for today because macam kita orang pergi Kombatia. Sebenarnya macam pergi Kombatia lah. Tapi macam random saja sebab I saja dah buat vlog. Sebab lama tak buat vlog dah. Tapi itulah edit malas. Tapi still nak buat vlog. Itu sahaja kot for today. I don't know what to say. Okay, so jumpa korang lagi vlog next. My next vlog. I tak tahu bila. It's just macam random je. Tengoklah kalau rasa nak buat vlog untuk my routine for work. Why not, kan? So tunggulah. Okay, jumpa lagi. Bye bye. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Bye bye Zia. Bye bye. Bye bye Fa. Sorry guys. My last vlog. Okay. Bye bye.